Umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sihat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pergi masuk pancung, pergi ambil ayat sembahyang. Buatlah sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambil lah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik seminggu 2 kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun 2 kali khatam. 2 kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun 2 kali. Takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekut apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita lah ni,